Assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan main game kereta yang boleh drift tapi Iki tak drift pun sebab susah gila. Macam mana susah tu? Let's go. So hari ni kita akan menjadi seorang drifter, iaitu kita akan bermain game Rally Fury. So dekat sini kita ada quick race, multiplayer dan single player. Disebabkan hanya terunlock single player, kita akan main kat single player. So dia bagi kita 10,000. 10,000, mari kita tengok kereta apa yang kita boleh beli. Yang ini Auriga. Kereta apa Auriga guys? Ni apa ni? Phoenix. 10,000. Ni antara beberapa kereta ni. Tapi kereta tapian ni macam menarik juga. Mungkin Iki akan ambil kereta tapian ni kot. Sebab dia macam ikonik macam tu. Dia bagi kita apa ni? Sebab body kit. Tak apa, kita simpan je. Kita race. So kita ada training. Iki dah settle dia punya tutorial. Dan Iki harap Iki boleh lah ya. Okay. Macam ni guys. Okay, sabar. Sabar. Sebelum kita drift kan, kita akan pastikan cepat guys. Kita kena boost. Tu cuma macam ada yang kurang guys. Sama tak cukup. Ini macam masa kan. Kita tak tahu lah grip macam mana guys. Susah guys. Lagi satu kita kena buat apa guys? Iki main je ni guys. Sudah 2 bintang guys. Iki pun Iki tak tahu apa yang Iki buat. Iki macam race biasa, korang tahu tak? Oh ni kita dah start race guys. Okay, apakah boleh tanpa kita perlu drift kan? Jadi kan drifter ni kan. Nice. Okay, kita tengok next race apakah lebih susah. Ni macam berbukit sikit ni guys. Sebenarnya tak berbukit pun, tapi agaklah berbukit. Apa ni bukit kan?
agak sedikit meningkat sikit. Okay, kita di posisi kelima guys. Kita agak ketinggalan. Okay, kita up sikit. Alamak, gagal kali dia. Kita tak boleh, kita kena buat sampai dapat nombor 1 guys. Terus start balik. Beza tipis guys, serius. Berapa second je tu guys. Okay, apakah boleh kita upgrade kereta kita daripada boleh guys. Boleh. Lebih baik kita upgrade kita punya kereta daripada beli kereta, baik kita upgrade guys. Jadi kita upgrade engine dengan boost. Boost ni penting. So ada 1500 kita boleh acceleration ni. Okay, so sekarang ni mountain, betul-betul gunung lah. Kali ni kita berace dekat gunung guys. Gunung Fuji ke ni? Okay, itu apa? Okay, kita potong lagi McQueen ni. Okay, kita dah macam tu. Kita langgar je. Okay, ni agak susah nak control ni. Sebab kita berada di dia berkaki guys. Jadi tengok ni terlicin. Buat ni memotong tapi tidak ada hasil. Sedikit ada hasil tapi tak apa. Okay, kita percaya trip dengan baik ni. Control tak aktif. Okay, ni dah berapa dah ni? Berapa minit dah ikut kau? Sekejap ikut check. Sudah 8 minit guys. Mungkin kita akan settle lagi 3 race. Lepas 3 race tu barulah kita end video ini. Kita masih ada 3 race. Okay, macam biasa. Supaya kita boleh kejar. Maka setelah
gaji guys. Yang penting tu kita berlumba secara halal guys. Ya. Sebab kenapa kita tahu ni secara halal? First kita ada apa ni? Ada lampu syarat kan. Kalau buat kita ada itu aja ada. Dan apa nak buat? Okey, kita berada di pasar guys. Kita cuba motong light ni di depan. Lagi dua road. Kita lalu yang sebelah Okey, mungkin ini race terakhir kita sebelum kita race yang terakhir ni. Kita upgrade dulu. Mungkin ni akan upgrade kita punya engine. Yes, dah max ni kita. Pasti kau punya guys. Sebabkan ini ialah video apa ni? Bukan video terakhir guys, video penamat untuk kita end kita punya video menjadi seorang drifter terhebat. Walaupun kita tak drift, kita ambil semua ni. Upgrade mak suka. Boost kita ambil. Sabar dulu brother. Sabar dulu. Iki baru nak tekan semua juga. Tak apa lah. Iki baru nak ambil. Tekan. Tak apa. Dan mungkin itulah video kita menjadi drifter terhebat. GG. Dan macam itulah kita menjadi seorang drifter terhebat. Tak hebat mana pun tak jadi pun drift tu. Jadi mungkin itu saja video Iki pada hari ini. Iki harap korang suka dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Kalau korang ada apa-apa lagi nak suruh Iki mainkan, jangan tulis kat komen. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.